rungkaikan terus. Apakah itu harta beku? Harta beku ni adalah harta orang yang telah meninggal dunia tetapi tidak dapat dimanfaatkan. Tak dapat dimanfaatkan, maksudnya waris tak dapat. Ada 5 juta kan, rumah 2 biji, tanah 3 biji, dalam akaun ada lebih kurang 1.5 juta. Tapi perkara tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh waris-waris faraid. Ini yang ditakuti. Berlaku kematian, harta yang ditinggalkan tu, harta yang yang telah ditinggalkan oleh arwah tu menjadi beku. Beku, tak boleh dimanfaatkan. Nak keluarkan tak boleh, nak jual tak boleh. Macam rumah, macam tanah boleh, tak ada masalah, nak duduk tak ada masalah, tapi tak boleh dimanfaatkan, tak boleh nak jual, tak boleh nak, manfaatnya sangat-sangat limited.